Enakunya, cuba cari pak asam pedas yang boleh diterima tekak. Bukan boleh diterima tekak saja, yang betul-betul marem pun ada wak. Ikilah dia Mak Dara Corner nang Tropicana Aman Teluk Paling Megara. Ena ni bukan gemar sangat asam pedas tau. Dan serius Ena cakap asam pedas kat Mak Dara Corner ni memang marem. Ni apa yang Ena pilih? Asam pedas telur tenggiri, asam pedas kepala siakap dan pari. Yang bagusnya asam pedas kat sini sebab dia orang letak dalam klepot tau. So kalau waktu berbuka, asam pedas tu maintain panas. Dia punya kuah dia nampak pekat. Oh, asam dia cukup, pedas dia cukup. Tak tahulah ni asam pedas apa, Johor ke, asam pedas Selangor ke, tapi rasa dia memang kau. Sedap, serius. Ni Ena first time tak kunyah telur ikan tenggiri. Bentuk dia macam bersabut tekstur dia macam daging tau, tapi dia macam ada belerai, dia macam ada biji-biji telur tu tau. Ada bau hanyir. Sedap. So Ena nak kunyah pari asam pedas kat sini. Portion dia agak banyak dia bagi. Ada berapa ketul dalam ni Bismillahirrahmanirrahim. Bagi korang yang peminat ikan pari tu, mesti korang akan jatuh cinta dengan asam pedas ikan pari kat sini. Setiap satu asam pedas ni korang boleh pilih set atau ala carte. Kalau set, korang akan dapat sekali dengan set nasi macam ni, sambal belacan, telur masin. Telur masin ni korang boleh tukar dengan telur dadah, dengan timun Okey, kepala ikan sakap ni dia bagi seketul macam ni dia bukan bagi separuh-separuh. Dan ini part paling yang disukai ramai, part pipi ni. Okey. Ikan siakap dia fresh betul Bukan asam pedas je yang marem tau. Goreng-gorengan kat sini pun sedap juga. Macam yang Yazid kunyah ni, nasi goreng Mr. Sambal dan nasi goreng Pattaya special. No wonder lah setiap kali nak lalu kat sini mesti je ramai orang. So bagi korang yang kepingin sangat nak berbuka asam pedas yang puas hati di sekitar Teluk Paling Megarang ni, yuk mampir sini. Okey? Memang marem